hari pertama hingga hari maksud seminggu pertama tu kita target sale kita dalam 1000 tray. 1000 tray maksud dia bersamaan dengan 73,000 biji 73,000 biji untuk sehari. Saya Abdul Ghani bin Samsudin, antara pemilik tepung pelita adik-bidik Ampang ni. Membesar kat Ampang, jadi buat kuih ni pun semua kat Ampang. Kita orang ni tahun yang ke-6 lah. Kalau buat secara besar-besaran je ni tahun ke-6. Kalau ikutkan dia daripada PKP tu dah buat dah. Dia tercetus idea ni sebab kita meniaga transport. Jadi PKP transport tak boleh jalan. Jadi bila kita fikir-fikir benda apa yang kita boleh buat. Jadi produk makanan je lah yang boleh jual untuk PKP ni. Daripada situ lah kita buat. Daripada 2 tray, 3 tray. Daripada satu tempat hingga ke 2 tempat. Bertambah sampai ke 10 lah cawangan kita orang. Sekitar Ampang, Ceras, Permaisuri macam tu. Tepung pelita adik-bidik ni sebenarnya sebab diorang ni adik-beradik. Kakak dia pun buat, dia pun buat. Jadi yang mula buat ni kakak dia. Adik dia sambung. Tapi lain-lain lah. Lain-lain brand lah. Wife saya. Diorang buat daripada permulaan tu buat sikit-sikit je. Resepi dia ni daripada arwah mak mentua saya lah. Dia punya resepi ni kita ikut totally semua. Orang kata otai-otai ni lah senang cerita kan. Tepung pelita kalau ikut betul-betul semuanya sama je. Sebab dia pandan dengan santan. Ataupun kalau ada orang ubah macam kita pernah buat pandan durian, pandan cempedak, pandan keladi pun ada juga. Tapi untuk bulan puasa tak buat lah. Sebab waktu kita terhad kan. Semua sama pada saya sama. Cuma membezakan dia santan dengan cara dia orang buat pandan. Adakah pandan tu dia orang pakai perasa ataupun dia orang blend pandan. Santan tu tengok ada yang pakai santan fresh, ada pakai santan kotak. Macam tepung pelita adik-bidik Ampang ni kita pakai santan yang fresh lah. Tapi bila santan fresh ni kena jaga pula kualiti dia. Santan fresh dia senang basi. Kalau kita nak beli, maksud dia nak pakai pukul 8, pukul 7 baru boleh ambil. Kita tak boleh ambil sehari sebelum, tak boleh. Risiko basi tu ada. Sebab dia santan dia senang kena bakteria ni semua senang kan. Kalau ikut permulaan dia tepung pelita ni dia ada masa dia. Hari pertama hingga hari maksud seminggu pertama tu kita target sale kita dalam 1000 tray. 1000 tray maksud dia bersamaan dengan 73,000 biji 73,000 biji untuk sehari. Sebab kita ada dalam 60 ejen lah lebih kurang. Jadi satu ejen ada yang ambil 10 tray, ada yang ambil 20 tray, ada yang ambil 30 tray. Dia berpandu pada tempat ejen-ejen ni. Lagi besar bazar ataupun lagi besar kawasan penduduk dia, lagi banyak dia punya permintaan ni. Macam tu. Kita orang pekerja, kalau anggaran katakan dalam 1000 tray, pekerja yang untuk proses siapkan tepung pelita ni dalam 35 orang dalam dewan ni. Tapi tak termasuk yang buat daun, yang hantar daun, yang ambil daun tak termasuk. Jadi anggaran kerja pun dekat 80 orang lebih. Tapi untuk sebulan lah, itu sebulan. Maksud dia banyak orang yang promote. Macam ada kawan-kawan promote, adalah masuk ke IG sikit, FB sikit. Lepas tu yang banyak promote macam yang datang lah, macam Utusan Malaysia, Cosmo. Dia orang datang tiap-tiap tahun datang. Kalau kita banyak pada bank-bank. Maksud hari ni pun Bank Simpanan Nasional pun 700 pack. Banyak bank negara, bank rakyat, bank Simpanan Nasional, banyak yang order. Memang setiap tahun tu kita dah tahu dah, dia dah ada dah. Pelanggan tetap. Bukan untuk ejen, itu maksud dia memang order direct dengan kita. Tapi kita bagilah harga lain lah sebab dia, kuantiti dia banyak kan. Dia cabaran dia kalau tepung pelita ni satu pekerja lah. Nombor 2 daun pisang. Masalah daun pisang. Sebab apa? Daun pisang ni kita tak boleh simpan terlampau lama. Nanti dia jadi kuning, jadi hitam, dia jadi lebam.
nombor 2 santan. Yang kita ambil santan ni maksud dia kita kena tengok sepanjang masa. Setiap kali nak tuangkan nak masuk dalam periuk tu kena check betul-betul. Kalau katakan satu tu basi, semua akan basi. Jadi santan ni main peranan, betul-betul dia yang paling bahaya sebenarnya. Okey, proses pembuatan dia, yang hijau tu lapisan bawah tu dia akan pakai pandan dengan tepung beras, tepung jagung tu semua. Yang itu untuk bawah. Yang atas santan, garam tu semua dia ada kiraan dia lah. Jadi santan tu dia ada maksud dia satu periuk tu ada berapa belas kilo lah. Itu je proses dia. Tapi yang bawah tu pandan memang kena blend pandan. Kita tak boleh pakai perasa. Bila pakai perasa rasa dia lari. Yang tu lepas tu air tu je lah. Tak ada apa. Kita kena blend sendiri. Maksud dia kita kena ambil daun pandan dalam kuantiti yang banyak. Maksud dia satu hari pun pakai dekat-dekat, kalau untuk daun pandan saja dekat-dekat 9 kilo, 10 kilo. Tak campur dengan tepung apa semua lagi. Kita ambil dengan kebun kawan. Kalau kita nak beli kat pasar, tak cukup kat pasar ni. Sebab apa kuantiti banyak yang kita nak ambil kan. Jadi kita beli terus kat kebun. Macam tepung apa semua kita order terus siap lah. Dia tak lama, cuma untuk menyiapkan hijau tu mungkin dia orang akan kacau satu periuk tu dalam 40 minit, 35 minit. Lepas tu dengan yang putih pun sama juga. Jadi kalau ikutkan proses dia sejam lebih, tapi sebab kita buat kuantiti banyak, kita nak tunggu dia sejuk. Sejuk yang hijau tu dulu betul-betul sejuk, dia dah maksud dia dah kenyal lah. Baru kita boleh letak lapisan putih. Lapisan putih tu santan lah. Lepas dah letak lapisan putih tu pun kena tunggu juga dalam 40 minit, 30 minit. Kalau kita terus keluar, nanti dia risiko dia akan jadi cair. Kita start daripada 6 lebih. Kalau kuantiti banyak kita akan awal lah dalam pukul 5 sampai pukul 1. Tapi kalau kuantiti tak banyak, dia akan start pukul 6 sampai pukul 11, 10.30 dah siap. Kita dah siap semua, supplier, ejen-ejen akan datang ambil sendiri lah. Contoh dia yang paling dekat sini Taman Tasik, Taman Melo, Desa Pandan, banyak. Kita ada dekat-dekat 70 tempat. Paling jauh Manjung, Perak, Setiawan, Melaka, Alor Gajah, Tampin. Seremban dengan Kelang, Shah Alam ada, Nilai ada. Tu yang jauh-jauh lah. Yang luar daripada Lembah Kelang lah. Macam mana juga, mungkin rezeki lah kot, kan? Nak kata lama tak, cuma ni tahun ke-6. Sebelum tu ada buat cuma sikit-sikit je. Jadi ni kawan-kawan support, saudara mara pun ada support. Lepas tu media sosial pun banyak datang kan, KL Foodie lah, Utusan, Cosmo semua ada datang kan. Maksud ni yang ni Fuyo kan. Jadi benda tu kita macam membantu kita orang lah. Kita punya planning lah untuk nak majukan atau nak naikkan, nak tambahkan. Kalau ikutkan kita ada orang minta buka dekat Melaka satu tempat, dekat Pahang pun ada orang minta. Tapi kita planning lah, mungkin dalam 2-3 tahun nanti kita akan buka kat Melaka satu, dekat Pahang satu, dekat Perak satu. Kita keluarkan produk tu daripada Perak. Jadi orang Perak tak perlu datang sini nak ambil produk tu kan. Jadi jauh, diorang ambil costing tinggi, diorang rugi. Jadi kita ingat kalau kita boleh buka Perak satu, Pahang satu, Melaka satu, okey. Itu kita punya planning lah. Tapi benda tu makan masa dan kena ada orang-orang yang boleh buat benda tu lah kat sana. Dia kalau untuk niaga bazar ni, pengalaman saya daripada mak tau. Daripada mak saya memang, saya umur 10 tahun dah kita dah niaga kat bazar-bazar Ramadan ni. Bazar Ramadan ni satu risiko dia bila hujan. Bila hujan jadi diorang ni bawa benda-benda yang dalam kuantiti yang banyak. Jadi bila hujan, risiko tak habis tu banyak. Contoh, kita jangan kata pelita apa meniaga pun. Contoh orang meniaga air kan. Jadi risiko meniaga bazar ni hujan. Pada saya, cuaca tu faktor utama yang orang akan datang ramai ataupun tak datang. Lepas tu meniaga lain pun kalau buat betul-betul insya-Allah tak ada apa kot. Apa meniaga pun kita nak buat betul-betul, nak dengan tak nak. Kalau kita buat 100% tak jadi lah. Kalau tak jadi kita tak boleh cakap apa kan. Seorang daripada Tepung Pelita Adik-Bidik Ampang mengucapkan terima kasih lah pada semua pelanggan, ejen-ejen, semua yang support kita orang selama ni.
Jadi teruskanlah support sampai selagi kita boleh buat, kita akan buat lah. Perniagaan ni pun kita nak tolong ejen, jadi yang ejen pun ada duit, customer pun dapat makan, jadi kita pun boleh ada bagi peluang pekerjaan kat semua-semua yang datang ni kan. Jadi sama-sama kita buat ni. Jadi kami ucapkan terima kasih pada semua sekali.